Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid. Aris TV masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Aku baru je tadi dekat Nu Central tengok dengan orang rumah aku cerita The Furious, pertaruhan maruah. Masa beli tiket tadi aku sikit lagi nak terbeli tiket. Ada satu lagi cerita tajuk sama, Furious juga, tapi bukan Malaysia punya lah. Aku bagi tahu je awal-awal rating yang aku nak bagi untuk cerita ni adalah 7/10. Disclaimer, aku bukannya pengkritik filem, nak kritik pasal itu, pasal ini, teknikal apa semua tu bukan. Aku punya review ni sebagai seorang penonton. Jadi aku ceritalah best ke, tak best ke, itu je. So, cerita The Furious, pertaruhan maruah. Okey, cerita dia flow cantik, tak membosankan, storyline apa semua bagus. Benda yang aku suka okey, dia punya main highlight dia adalah pasal sukan boxing lah. Dan aku suka tengok dia punya scene boxing, baik daripada Ikmal Amri ke, Zul Arifin ke, Sky Iskandar ke, tak ada seorang pun yang nampak kekok lah bila dorang nak jab ke, nak training ke, masa tengah fight ke. Kalau korang perasan, ada juga behind the scene yang kalau kau tengok macam Ikmal Amri kan, dia pun dah ada pergi training boxing and then pernah fight juga the real match. Ada satu video training tu yang aku jumpa tu memang dorang berlatih boxing dengan T-Burn. T-Burn ni kan memang atlet yang fighting ni. Tapi antara ramai-ramai pelakon ni yang paling aku suka, Zul Arifin. Dia punya skill boxing tu yang paling smooth, paling relax, memang dah macam lawan 10-20 match ni. And then masa dia punya cerita tu kan, last kali bila Zul Arifin ni kalau kena buat comeback lah kan, dia ni sebagai seorang petinju yang dah bersara. Lepas tu adalah cerita dia, nanti korang tengok lah kan. Lepas tu bila dia buat comeback balik, dia punya badan dia teruk gila, punya lean mantap gila, size apa semua memang perfect. Dah lah sama umur dengan aku. Tapi tak adalah aku terkesima sangat sebab badan aku pun smart juga. Cuma dia lagi besar. Lepas tu ada satu scene ni, sebab kau kena faham, dia bukanlah cerita memang sukan tinju semata-mata. Dia ada storyline dia pasal bapak dia apa semua, and then dia hidup susah, dia terpisah apa semua kan. And then ada satu scene tu, konflik di antara Sky Iskandar ni, dia jadi adik kepada Zul Arifin. Lepas tu adalah dia punya bertekak-tekak ni kan. Dia punya scene tu menangkap jiwa aku. Tak bergenang yang mata. Nasib baik bini aku tak nampak. Tambah-tambah masa Zul Arifin dia confront kan, macam mana dia susah, macam mana dia menghadapi hidup tanpa adik dia. Dia punya menangis kan. Sedih betul. Lepas tu masa dia punya final fight dia tu, dia punya scene dia ada macam special effect ala-ala Southpaw macam tu kan. Macam bila dia tumbuk, kamera ikut apa semua tu. Yang tu memang ada lah. Tapi cumanya memang dekat final match ada satu scene tu je. Itu aku bagi pujian lah, effort yang bagus. Namun Aku berapa kali bila habis satu-satu benda ni, aku akan komplain dengan bini aku, kenapa cerita ni macam ni kan. Dia punya dialog, aku tak tahulah ni salah pengarah ke, penerbit ke. Sebab rata-rata pelakon-pelakon semua okey, bila tengok diorang berlakon dalam cerita lain semua tak ada masalah. Ini dia punya dialog tu memang macam, kadang-kadang aku dah macam tengok cerita boy tau. Dia punya tahap skema tu, dia punya scripted, memang nampak dia scripted. Kecuali Zul Arifin, Zamarul Hisham, lepas tu siapa lagi, yang jadi dia punya mak tu kan, kepada Zul Arifin dengan Sky Iskandar. Dorang je yang dialog memang nampak natural, macam in real life punya borak-borak lah. Tapi yang lain semua, dia punya scripted dia tu nampak sangat macam sepatah tau. Nak macam TV pendidikan. Satu lagi benda yang aku tak berapa nak gemar, sebab aku ni kan seorang YouTuber. So, Ikmal Amri, dia memegang watak seorang YouTuber yang minat boxing, and dia pergi cabar semua orang lah. Especially dia nak cabar lah yang keturunan Abdul Hamid ni. Dia sebagai YouTuber, dengan pakai fancy macam tu kan, aku tak pernah jumpa lagi YouTuber Malaysia macam tu lah. Mungkin lah dia nak ikut lah vibe-vibe macam Logan Paul, apa semua, Paul Logan semua tu kan. Tapi itu pengarah, penerbit apa semua punya skrip, punya jalan cerita kan. Jadi ikut je lah pelakon kan. Tapi adakah berbaloi untuk korang pergi tengok wayang? Yes, berbaloi. Cumanya korang tak boleh bezakan dengan filem Tarung tau. Sebab Tarung tu
tu dia pasal gangsterism, ada underground kan, ada puak-puak grup-grup. Yang ni tak ada, ni memang cerita pasal family, pasal sukan tinju. Tapi mungkin silap strategi sebab dia keluarkan Furious ni macam dekat-dekat sangat dengan cerita tarung tu lah. So mungkin orang yang tak tengok dia akan assume dia benda yang redundant. Itulah. Tapi pergilah tengok, dah aku suka tengok ni. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Oh, beho. Zul Arifin. Smart.